Mari kita tengok bahagian atas. Ni wallpaper je semua. Wallpaper kena cabut balik lah. Atas ada 3 bilik. Oh, dia ada buat pagar sini. Kan ada nak kecil kot. Dia buat pagar. So atas ada hall. Hall okey lah nampak. Lantai, dinding, ceiling okey. Ni master. Master ini je yang teruk sikit. Ada leaking, tapi wardrobe semua cantik. Lantai cantik lagi. Wardrobe ni pun cantik lagi. Kayu ni tau. Oh, ini kalau guna balik okey ni. Ni bilik air. Bilik air teruk sikit lah, leaking kat situ. Tapi so far okey lagi lah. Biasa lah ni. Ni 2 bilik. Bilik ni kena touch up sikit lah. Okey. So ni kena buang. Flooring okey lagi. Flooring rumah ni cantik je. Elok lagi. So ni bilik kedua. Ni biasa wardrobe ni lah. Mungkin kena touch up sikit. Dinding kena cat. Tapi so far overall okey lah. Ni bilik air. Lepas tu warna lama dia extend belakang. Dia buat tempat sidar baju.